Beli apa? Happy lah. Awak tunjuk saya ini. Lama mana lah ke saya nak tunjuk awak. Tapi awak ngelok omong. Bukan elok. Saya kan baru lepas foto. Malah lah nak jumpa orang lagi. Dah kata awak okey dah lah ni. Okey dah kok. Kalau dah okey, ambil pula kamu ni. Okey, lepas ni kita nak pergi mana? Mana-mana boleh. Asalkan tempat tu dah bergolong. Okey, kalau gitu jom. Saya bawa awak tempat tu ni. Mana? Ada lah. Janji benang Ya. Kalau tempat tu tenang, saya balik naik Grab. Oh, gitu dulu. Awak ni betul ke kelang saya? Bukan apa. Saya malah nak buka hati untuk orang yang duk tolong lagi. Sakit saya hak tanggung. Saya lama dah nak awak, Pak. Masa ramai awak dengan Bami lagi. Kalau saya tak dulu, apa saya ada? Masa awak tengah broker, sampailah awak sembuh lah ni. Kalau betul awak nak saya, kenapa dah dulu awak dah kerja? Sebab awak milik orang. Oh lah, awak orang je pun. Betul lah, awak orang je pun. Tapi, lelaki jati, tak apa awak orang. Amboi, manis mulut awak Manis sikit je. Tapi kan awak, apa benar awak putus abang ni? Tak ada gapo pun, saya cuma nak tahu je. Tak ada kenapa pun. Dah cakap pasal saya. Tak apa hal gitu. Jadi, hang tak main dah kau dengan Abang Ganu. Sajalah nak tanya sebab belum ni kan ada kelang aja. Cuma lo ni hang kak-kak duduk kat rumah lepak kami. Betul juga. Lama dah aku tak tengok hang keluar dengan dia. Awak Terengganu tu Ada. Tapi yang aku boleh cakap lah ni sebab tak ada jodoh kot. Sebab apa? Sebab tak ada jodoh. Kamu ni depan ni. Peter depan tu kok. Bila kau yang tu? puas main dengan malam-malam. Cari tak apa dah. Budi Rudy. Nak open game lah? Minta maaf kita dah lama tak buat kerja-kerja macam tu. Dok, kita hari ni ada nak kecek sikit. Boleh ke? Nak cakap masuk dulu lah. Sebelum tu ada niat buruk ke apa? Bawa pisau ke apa? Tak ada. Tanya kosong Aku tahu. Masuk dalam lah. Ah. Jadi orang kampung tengok kata bau lah. Masuk.
Ni. Mana? Sini. Allah Akbar. Duduk. Macam mana? Dak bulan ni pun lewat dah ni je. Jadi kahwin direct lah dia. Apa okey lah. Epo. Bapa suka. Ada ke apa Tak ada apa. Hang suka dekat dia. Kalau hang suka dekat dia, tak apa, hang jalan. Bagi aku tak ada masalah. Hang jangan minta izin dengan aku. Aku dengan dia dah tak ada apa-apa kan. Jalan terus. Bukan. Kawan nak tanya Epa tu lagu mana. Okey ke? Hang tengok macam mana? Okey ke tak? Kawan rasa 50-50. Tu kawan tanya. Bagi aku, okey je. Tak ada masalah pun. Sebab dia pun pernah bagi dengan aku lah. Kalau okey, bapa putus kan? Dia macam ni. Aku straight je lah dia. Rudy ni putus sebab tak ada jodoh lah. Kalau hang nak couple dengan dia, hang couple je. Tak payah nak serabut sangat. Tak payah nak fikir. Niat tulus, jalan terus. Lancar. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab tak ada jodoh. Betul dah. Memang ayat gitu. Tapi, yalah sebelum kahwin pergi jauh dengan Epa, kahwin nak tahu juga dia tu lagu mana. Kahwin tak asyik lah. Kecewa tengah jalan ke. Lah ni senang. Kalau asal 50-50, hang bagi je nombor dia dekat aku. Bagi aku handle. Hang mau duk elak. Tak tahu dia dengan aku. Macam mana aku nak cakap dengan hang? Susah aku nak cakap benda ni. Hang pun tak kenal aku. Aku pun tak kenal hang. Takkanlah aku nak buruk mana-mana pihak kan. Kalau hang rasa dia yang terbaik untuk hang, hang teruskan lah. Pasangan yang baik tu, dia takkan main dekat kita dengan segala kelebihan kita. Tapi pasangan yang baik tu, dia takkan tinggalkan kita dengan segala kekurangan kita. Sampai sini hang faham kot? Kenapa tu? Kenapa? Mu jangan nak pegang aku Aku nak betul tudungmu je pun. Galak mu ni. Dak mu ngayagan Bukan apa? Mesti ya ke? Kalau mesti ya, aku nak caw. Sia kenapa mu Aku saja je layan dia. Nampak beria dengan anak aku. Kiranya mu sia dengan aku seorang je lah. Mu rasa? Mu tak ada duit aku bagi tak? Bagi. Dah tu? Tanya mana pergi? Kalau aku duduk sia dengan mu, lama dah aku tinggal mu. Apa mu sayang dengan aku lah? Tak tahu apa-apa. Tapi aku sayang mu. Macam lelaki lain, Pak Ang. Aku saja je layan. Percaya tak aku? Percaya? Epa. Awak. Kena tahu saya di sini. Pak Ang. Lain kali cakap saya mu. Hah? Ya. Siapa jatuh tu? Tu. Pak Ang. Kawan saya. Buat apa awak? Oh, saya.
Saya boleh pergi tudung pula lain dia. Saya nampak, saya dengar gapo hak awak dengan dia tadi. Azrai. Gapo? Gini pak, cerita ni pernah main dah dalam hidup saya dulu. Lah ni saya nak awak jujur dengan saya. Bapa awak saya gini. Awak tak nampak lagi ke beria saya, tulus saya dengan awak? Bami. Bami? Bapa dengar dia? Sebab Bami saya jadi gini. Dia yang buat saya jadi gini, Azrai. Sebenarnya saya dah boleh move on dengan dia. Ni buat saya sayang gila babi kat dia. Lepas tu, ni apa saya dapat? Dia tinggal saya gitu je bila dia puas. Sampai hati saya acuh. Ubah jadi friendly dengan ramai lelaki. Bami yang hancur kata awak. Tapi bapa saya yang kena hadap semua ni. Memang awak tak salah. Saya minta maaf. Pasti minta bodoh. Babi kata dia. Oi, ni kalau kata. Mu ni babi ya? Oi. Ada orang siapa? Tak ada ah. Kalau mai tempat orang, bagi salam. Bukan main maki ikut tak ada ah. Apa benda hang ni? Aku dah buat salah dengan hang ke sebelum ni? Kalau aku ada buat salah dengan hang sebelum ni, okey, aku minta maaf. Kata. Mu tak saca baik ah babi. Orang sepuluh mu ni molek katok ya. Oi, baru. Hang cakap elok sikit, hang nak gaduh dengan dia. Kalau hang nak gaduh dengan dia, hang gaduh. Ha. Aku tahu sebab apa hang jadi macam ni. Sebab perempuan tu kan. Kalau hang dengan aku nak gaduh disebabkan dia. Ayah, malu kat orang. Hang lelaki, aku lelaki. Kita boleh cakap cara elok. Bukan main dengan macam ni. Mu tak saca baik ah babi. Sebelum ni mu buat dia saya ke mu gila babi. Lepas tu mu puas. Mu tinggal dia gitu ya? Ha? Patutlah sebelum ni mu macam baik sangat. Rupa-rupanya mu nak susuk ke apa mu pernah buat dia. Mulut hang ni kalau kau sepak orang nak elok kot. Hang dah bukti je nak jadi dalam macam tu. Kalau hang ada bukti, hang tunjuk mai. Betul dah nak cakap lebih kurang. Ingat aku buat adik-adik hang. Bukti? Mu tanya lah baru ni. Aku tak ada bukti. Macam ni lah. Kalau hang rasa dia baik, dia ada baik. Kalau aku jahat, aku nak boleh buat apa? Ha memang mu jahat mu. Kalau aku buat baik sekalipun, 1000 kebaikan. Kalau hang cakap aku jahat, aku tak akan jahat. Berapa banyak dah aku selamat nama perempuan sebelum ni. Tapi kalau aku jahat dekat mata dia, aku tak akan jahat juga dalam cerita dia. Bapa mu lari dari aku? Lepas tu, mu nak sakuak ke apa? Jadi badut dari cerita mu. Badut ni apa?
Jadi aku pilih untuk sendiri. Oh, sekarang ni mula percaya Bami lah daripada aku. Aku tak ayak apa aku percaya siapa. Lepas tu kita ni kan? Tak adil rasanya. Orang lain yang khianatmu. Tapi aku yang jadi mangsa wardamu. Azrai, Apa? Epa, mu nak tahu tak? Aku sokmo selamat daripada orang bahaya. Tapi aku banyak kali terluka dengan orang yang aku tulus. Sayang, terima kasih untuk